Bayangkan sebuah bandar di mana segalanya berfungsi, walaupun tiada sesiapa pun keluar dari rumah. Laluan pejalan kaki dicuci oleh mesin, lampu isyarat berfikir sendiri, dan penghantaran meninggalkan bungkusan betul-betul di pintu. Ini bukan fantasi, kita sudah bergerak ke arah ini. Semakin banyak urusan kita selesaikan secara dalam talian, dan semakin sedikit orang yang kekal di dunia nyata. Kelihatannya selesa, tetapi jalan-jalan menjadi sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Tidakkah ia akan terlalu kosong dalam masa depan sedemikian, di mana manusia ada, tetapi hampir tidak kelihatan? Lebih ramai orang, lebih banyak peluang. Di bandaraya, lebih mudah mencari pekerjaan, doktor, barangan yang diperlukan, malah wifi pun lebih kuat. Semuanya dekat, semuanya pantas. Sebab itulah ia terus membesar. Tetapi ini tidak bermakna bandar-bandar kecil akan berakhir. Mereka hanya perlu mencari peranan mereka sendiri menjadi lebih senyap, lebih tenang tetapi tetap berguna. Dan masa depan adalah milik mereka yang tahu bekerjasama. Titik-titik terpencil di peta akan semakin sukar untuk bertahan. Di tapak pembinaan, segala-galanya berubah. Pada masa hadapan, robot akan menuang konkrit, pencetak akan mencetak dinding dan kenderaan tanpa pemandu akan mengangkut barang. Ini bukan fantasi, perkara-perkara sebegini sudah diuji. Pentingnya, ini akan mempercepat pembinaan dan mengurangkan risiko kecederaan. Namun, semua itu tidaklah semudah yang disangka. Seseorang masih perlu menyemak, mengurus dan membetulkan kesilapan. Robot boleh menyusun batu bata, tetapi tidak boleh memutuskan sama ada balkoni diperlukan di situ. Itu tetap dilakukan oleh manusia. Drone sudah pun berlega di langit dan akan ada lebih banyak lagi. Bayangkan platform yang tergantung di ruang udara bandar bukan untuk hiasan tetapi untuk mengumpul tenaga, memancarkan isyarat dan menyejukkan kawasan. Ini bukan untuk semua dan bukan di setiap tempat. Hanya di mana ia benar-benar diperlukan. Pembinaan sedemikian ibarat tangan-tangan pembantu kota. Ia tidak akan kelihatan kepada setiap orang tetapi tanpanya banyak perkara tidak akan berjalan. Kini, ke bawah. Tempat letak kereta, terowong, gudang, semuanya sudah sebahagiannya di bawah tanah. Namun, pada masa hadapan, seluruh kawasan juga akan berpindah ke sana. Bukan untuk selamanya, sudah tentu. Ini kerana ia selesa, tidak panas, tidak bising dan kurang berangin. Di permukaan, taman dan teduhan. Di bawah, segala yang lain. Yang paling utama, jangan sampai kawasan bawah tanah itu bertukar menjadi labirin. Mesti ada cahaya, udara dan keselamatan di sana. Manusia bukan tikus. Mereka mahu merasa hidup walaupun di bawah tanah. Anda bangun, rumah sudah pun panas, lampu menyala dan kualiti udara sudah diperiksa. Lift sudah pun sampai sendiri kerana ia tahu anda akan datang. Di jalan raya, kereta-kereta berkomunikasi sesama sendiri, saling memberi amaran dan tiada pemandu. Seluruh bandar adalah seperti satu organisme besar. Tetapi jika otaknya rosak, semuanya terhenti. Oleh itu, bukan sahaja keselesaan yang penting, tetapi juga kawalan siapa yang mengendalikan semua ini, siapa yang memantau dan apa akan terjadi jika internet terputus. Rutinitas seperti permohonan, pengiraan dan jadual tidak lama lagi akan diambil alih oleh algoritma. Yang akan kekal bersama kita ialah perkara utama, makna, tanggungjawab dan apa yang tidak dapat dihitung. Bandar-bandar akan mempunyai salinan digitalnya sendiri, membolehkan kita menjalankan simulasi, pembinaan, pembaikan atau kemalangan untuk memahami apa yang akan tersilap. Ini sememangnya mudah, namun ada satu persoalan penting. Jika segala-galanya diputuskan oleh algoritma, siapa yang akan bertanggungjawab atas kesilapan? Maka, adalah penting agar manusia tetap berada di pucuk pimpinan dan bukannya sekadar kotak hitam. Elektrik akan mengalir dari setiap penjuru, dari bumbung rumah, stesen daerah dan lebihannya disimpan dalam bateri. Bagaimana pula dengan kurier? Mereka akan digantikan oleh kapsul, paip bawah tanah dan drone di udara. Semuanya akan berlaku dengan pantas, tepat dan tanpa kesesakan. Namun, masalah juga akan menjadi lebih berbahaya. Jika berlaku beban lampau, seluruh kawasan mungkin terputus bekalan elektrik dan makanan. Oleh itu, bandar-bandar akan belajar untuk menyediakan pelan sandaran dan sokongan teknikal akan menjadi lebih penting berbanding sebelumnya. Tingkat-tingkat hijau akan muncul antara pejabat dan pangsapuri. Ladang menegak bukan sekadar fashion, tetapi satu keperluan. Ia menjimatkan air, terlindung daripada cuaca dan sayur-sayuran pula dekat dengan kita. Ini tidak akan menggantikan ladang sebenar, tetapi akan membantu di bandar-bandar yang tiada tanah atau mahal untuk mengangkut makanan. Yang paling penting, akan ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan tomato yang lazat, bukan sekadar bulat. Daging buatan makmal, susu tanpa lembu, ini sudah wujud dan akan semakin banyak. Mudah, stabil, mesra alam. Namun tidak semua orang menyukainya. Rasa, tabiat, budaya, semua ini tidak akan lenyap.
Oleh itu, makanan tiruan tidak akan menggantikan makanan biasa, tetapi hanya akan menjadi salah satu pilihan. Yang penting, tahu apa yang dimakan dan bijak memilih. Hospital dan sekolah akan menjadi hibrid, yang mudah dilakukan secara dalam talian, manakala yang kompleks pula secara fizikal. Gelang pintar dan penderia akan memberi amaran tentang masalah sebelum berjumpa doktor lagi. Pembelajaran juga akan menjadi lebih dekat dengan kehidupan, bukan sekadar hafalan, tetapi lebih kepada amalan. Namun, penting untuk tidak keliru, teknologi adalah alat, bukan guru. Perhatian dan bantuan yang sebenar masih akan dihargai lebih daripada mana-mana skrin. Cermin mata yang mempertajam penglihatan, prostesis yang digerakkan dengan fikiran, implan yang memantau kesihatan. Perkara ini sudah bermula dan lambat laun akan menjadi lumrah. Tetapi di sini pun ada peraturan, semua ini seharusnya membantu, bukan menggantikan kita. Manusia tidak sepatutnya menjadi peranti. Mesti kekal menjadi diri sendiri dengan hak untuk menolak, dengan hak untuk mematikan dan dengan hak untuk tidak perlu menjelaskan mengapa. Bandar tahu di mana anda berada, apa yang anda beli, berapa lama anda berjalan pulang. Jika semua ini tanpa kawalan, menakutkan. Oleh itu, undang-undang perlu ada, berapa lama maklumat disimpan, siapa yang boleh melihatnya dan bolehkah ia dipertikaikan. Jika tiada peraturan ini, sistem akan rosak atau menjadi terlalu kuat. Justru, ia tidak berkesan kerana orang akan mula menipu sistem itu. Maka, kepercayaan lebih penting daripada kamera. Mereka yang memiliki telefon pintar dan internet mudah sahaja. Namun bagi yang tiada, semakin tahun semakin sukar. Semuanya beralih kepada aplikasi, rekod, perakuan, perkhidmatan awam. Dan jika anda tidak pandai menggunakannya, seolah-olah anda tiada. Maka, masa depan haruslah boleh diakses, pelan yang lebih ringkas, panduan yang lebih mudah difahami, antara muka, tanpa kerumitan. Kerana jika separuh penduduk tidak dapat mengendalikan bandar pintar, ia hanya akan menjadi satu kesilapan yang mahal. Bayangkan, semuanya berjalan lancar dan tiba-tiba ada gangguan. Aplikasi tidak berfungsi, lift tersangkut, penghantaran hilang. Ini akan berlaku dan bukan sekali. Dan di sinilah rancangan sandaran yang menentukan segalanya, bekalan kuasa kecemasan, mod luar talian, mesej jujur akan kembali dalam sejam. Bandar-bandar yang boleh hidup tanpa internet sekurang-kurangnya separuh hari akan terus bertahan. Yang lain, tidak. Bandar-bandar besar bukan sahaja manusia, tetapi juga sampah, haba, bunyi bising, kekotoran. Dan jika ini tidak dikawal, akan timbul masalah. Penyelesaiannya mudah, mengitar semula, membaiki, menjimatkan. Pastikan setiap benda mempunyai pasport daripada apa ia dibuat dan ke mana ia harus dibuang kemudian. Maka, bandar tidak lagi menjadi loji sisa dan akan menjadi mesin kitaran tertutup. Bukan serta-merta, tetapi tiada jalan lain. Algoritma menyesuaikan diri dengan kita, menunjukkan apa yang kita suka. Kedengaran hebat, tetapi begitu mudah untuk terperangkap dalam gelembung. Kita tidak mendengar orang lain, tidak melihat pandangan orang lain dan tidak berubah. Akibatnya, bandar menjadi membosankan dan kemudian agresif. Pergaulan diperlukan seperti festival, bengkel dan tugasan di mana mereka yang biasanya tidak berinteraksi bertemu. Begitulah cara sebuah metropolis sejati dibina. Apabila dalam satu bandar terdapat ratusan budaya, mudah untuk rasa hilang arah. Namun tugasnya bukan untuk menyamakan semua orang, tetapi untuk memberi tempat kepada setiap individu. Pasar komuniti, ruang persembahan muzik, galeri jalanan, semua ini sama pentingnya dengan jalan raya. Selain itu, kenangan, mendigitalkan sejarah rumah, keluarga, jalan-jalan. Barulah setiap individu akan mempunyai perasaan, saya tahu di mana saya berada dan kehadiran saya di sini bukanlah suatu kebetulan. Kadang-kadang navigasi mengatakan, beloklah, sedangkan anda ingin melalui taman. Kadang-kadang algoritma memutuskan bahawa anda perlu berjalan lebih laju, sedangkan anda ingin menunggu kawan. Ini bukan masalah, inilah kehidupan. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa ada pilihan, agar kita boleh mematikan navigasi, menolak petunjuk. Tanpa ini, bandar akan berhenti hidup, dan akan menjadi sekadar sebuah sistem. Dan itu, sudah tidak sama. Bagi menghadapi bencana, bandar harus mampu berdikari, bekalan air dan makanan serta penjana kuasa yang beroperasi secara automatik. Penduduk perlu tahu di mana pusat bantuan, cara untuk sampai ke sana dan apa yang perlu dibawa bersama. Bahkan bandar yang paling maju pun kadangkala boleh lumpuh. Persoalannya bukan sama ada kegagalan akan berlaku, tetapi sejauh mana kita bersedia menghadapinya. Jika kita bersedia dengan tenang dan awal, semuanya akan baik-baik saja. Masa depan tidak akan jatuh dari langit. Ia tidak akan dituliskan untuk kita oleh rangkaian saraf. Ia akan menjadi seperti yang kita bina.
Setiap hari, apabila kita berjalan kaki daripada memandu, mengadu tentang kebocoran, memilih tempat tinggal. Bandar pintar bukan hanya teknologi. Ia adalah orang yang mahu segalanya selesa, jujur dan selamat. Dan jika kita inginkannya, begitulah yang akan berlaku. Jika anda rasa menarik, langganlah saluran ini. Di saluran kami, segalanya ringkas dan padat. Jumpa lagi.